tadi semasa Puan Cik Fadilan ada diberkati nama persebaran nombor Sapina tak untuk cuba semakkan? Hello. So, siapa tu Sapina? So, kalau anda nak tahu apa itu Sapina, mari saya explain. Hai, saya Syakil. Saya akan explain apa itu Sapina. So, baru-baru ni memang banyak video-video viral yang berkenaan dengan scam dan diorang minta nombor Sapina. Siapa tu Sapina? Sapina ataupun Sapina adalah perintah bertulis mahkamah yang memaksa seseorang itu hadir ke mahkamah sebagai seorang saksi ataupun untuk mengemukakan dokumen. Dalam Undang-Undang Malaysia, dalam Criminal Procedure Code, Seksyen 257 menyatakan bahawa mahkamah boleh memanggil seseorang saksi melalui Sapina. Ataupun dalam Rule of Courts 2012, Order 38 menyatakan bahawa seseorang itu perlu hadir ke mahkamah untuk memberikan testimoni ataupun membawakan dokumen. Jadi Sapina ni adalah dokumen rasmi, bukan daripada panggilan telefon. Sapina ni hanya sah jika disampaikan secara fizikal oleh pegawai mahkamah. Ada nama mahkamah, ada tarikh, ada COP, ada tujuan dan sebagainya. Mahkamah tidak akan sekali-kali call ataupun WhatsApp ataupun minta nombor bank. Semua itu adalah mengarut. So ayat-ayat scammer ni biasalah dia akan tanya, oh puan nombor Sapina ada nombor IC ke, nama penuh ataupun nombor bank. Semua itu tidak perlu sebab dalam prosedur dekat Malaysia tak perlu pun semua benda tu. So kalau korang dapat call tiba-tiba daripada mahkamah, jangan layan, especially tiba-tiba nombor private ataupun nombor WhatsApp. Jangan layan lah. Janganlah pula bagi nombor IC, bagi nombor bank, bagi nombor TAC, semua tu jangan bagi. Kalau tak pasti boleh semak sendiri ataupun pergi sendiri ke mahkamah yang dia sebut tu. Ingat Sapina ini adalah dokumen rasmi daripada mahkamah dan bukannya daripada panggilan telefon. So jangan panik, jangan percaya dan jangan lupa share video ni untuk sedarkan semua orang apa itu Sapina dan jangan kena scam.